Ini bahagian torpedo kan? Ini bagian depannya. Inilah tempat isi apa ni, peluru ni. Ini torpedo, ngangkat guna rantai. Ya, baru didorong ke sebelah sana. Masuk dalam ni. Iya. Masuk dalam ni, ditutup. Lepas tu tembak. Okay, ni torpedo ni, ni bahagian belakang ni, nampak? Ini tempat tidur komandan dia. Komandan dia ada bilik asik lah satu. Kalau permukaan air tu, nanti dia keluar macam teropong, dia tengok lah. Macam nak tengok ada musuh ke. Sekarang ni kita kat dalam kapal selam kan. Nanti bila dia dah, kapal tu dalam air, dia sampai kat permukaan tu, dia akan keluarkan teropong, dia tengok je. Belakang pun ada torpedo. Assalamualaikum. Selamat pagi dari kota Surabaya. Di Surabaya ni kami menginap di Trillium Residence. Kami booking melalui Airbnb. Tengok ni dia punya lobby dia. Memang betul mewah, dah macam hotel. Kami book apartment 3 bilik. Memang puas hati, memang cukup besar. Kemudahan dan kelengkapannya semua lengkap. Hari ni kami nak jalan dekat-dekat je, kat sekitar kawasan Trillium Residence ni. Kami nak jalan kaki, tengok sekeliling-sekeliling kawasan ni apa yang ada. Hai kenet. Ni malam cantik ni lampu. Ni. Der. Berhadapan dengan Trillium Residence ni ada Plaza Surabaya ni. Dan di hujung sana ada monumen kapal selam Surabaya. Tapi nak ke seberang ni memang tak boleh melintas macam tu je. Tengok dia punya trafik dia memang tak pernah putus. Dia punya lalu lintas dia memang kenderaan sentiasa dia berjalan. Tu dekat hujung sana tu ada jantas. Kita kena jalan kaki sikit. Memang terpaksa lah untuk kita seberang ke sebelah sana. Ada shell lah sini. Plaza Surabaya ni memang mall legend kat Surabaya ni. Dibuka pada tahun 1988 dan masih lagi beroperasi sampai sekarang. Ni mall tak ada lift. Selamat datang di Jembatan Penyeberangan Surabaya. Mohon jaga jarak, pakai masker. Jangan lupa pakai hand sanitizer dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat datang di Jembatan nyebrang. Kalau dekat Surabaya ni nak melintas guna jantas je senang. Tadi tangga dia kecil. Melintas. Hati-hati bu, melintas. Katanya banyak. 1, 2, 3. Okey dah. Tu di Surabaya ni ada Mr. DIY. Sebelahan dengan Plaza Surabaya ni ada monumen kapal selam. Antara yang menjadi tarikan pelancong lah kalau siapa-siapa yang datang ke Surabaya. Alang-alang kami dah sampai ke Surabaya ni, jom kita tengok apa yang menarik kapal selam Surabaya. Monumen kapal selam ni dibuka setiap hari dari jam 8 pagi hingga 9 malam. Harga tiket RM15,000 seorang. Dewasa dengan kanak-kanak sama harga. Berapa totalnya? RM75,000. Kalau kat Malaysia kita ada Muzium Kapal Selam Agusta 70 di Kelebang, Melaka. Dan dekat Surabaya ni ada Muzium KRI Pasopati 410 ni, buatan Rusia. Nanti tiketnya boleh digunakan lagi Bu untuk nonton video lama tentang sejarahnya kapal selam nanti jam 12. jam 12. Ya, lokasinya ada Jam sekarang ada? Jam sekarang?
Sekarang ada cuma sudah mulai durasinya cuma 12 menit. Oh, 12 menit. Iya. Sekarang jam 11 sudah main ya. Jam 11 sudah main. Sudah main. So, sudah. Iya, sebelah kanan bagian depannya ruang torpedo haluan. Nanti jalannya kita sebelah kiri. Ini bahagian torpedo kan? Ini bagian depannya. Inilah tempat isi apa ni, peluru ni. Ni torpedo dia ni. Ini torpedo dia kan? Mas. Iya, torpedonya Bapak. Ni. Iya, itu torpedonya. Panjangnya 7 meter, beratnya 1,9 ton. Nanti diangkatnya menggunakan rantai ini. Aduh, Okey. hati-hati. Ni torpedo ngangkat guna rantai. Iya, baru didorong ke sebelah sana. Masuk dalam ni. Iya. Masuk dalam ni, ditutup. Lepas tu tembak. Iya. Okey. Torpedo yang sudah masuk di dalam tabung punjur bisa dilihat di sebelah kanan atas sama kiri bawah. Oh ni. Guna flash. Nampak yang dah diisi dengan torpedo, nampak tu? Ada dia punya apa tu, nampak? Itu tak ada di sini, Mak. Mana? Oh, tak ada. Ada macam kipas tu. Sebelah kanan sama kiri bawah. Oh yang ni tak ada. Ada atas dan kiri bawah Bapak. Ni kiri bawah ni. Ah tu hujung tu nampak ada macam kipas kan. Bedanya kalau kat bawah baling-balingnya 2, kalau di kanan atas baling-balingnya 4. Nanti ada 6 nilai lagi sampai belakang. Terima kasih. Kembali. Okay, ni torpedo ni bahagian belakang ni nampak. Nampak tak? Filmnya dari atas, wajib-wajib. Ada kipas kan? Filmnya dari atas semua ini. Ha? Pintu originalnya dari atas. Ni? Film torpedo juga dari atas, iya. Oh ni pun ada torpedo? Iya. Oh. Pintu masukkan. Oh. Ni nak loading masukkan dalam ni. Iya. Masukkan dalam Dalam kapal. kapal. Nanti dia letak di sini. Iya. Sana untuk dilancarkan. Iya. Okey. Untuk jumlah total torpedonya sekali jalan bawa 12 torpedo. Satu perjalanan 12 torpedo. Iya. Jadi yang sudah di dalam tabung ada 4, cadangannya 6, 3 di kanan dan kiri, kemudian 2 di belakang. Oh. Betul kan? Mau masuk garang? Ada nak jadi torpedo. Ni ruangan Tidur. kru untuk tidur. Ni mantan komando. Ni ruangan tidur komandan. Yang ni tempat tidur komandan dia. Komandan dia ada bilik atik lah satu. Ni wardrobe. Tempat apa? Komunikasi. Ni tempat komunikasi. Tempat komunikasi tempat apa? Ni kalau macam nak berkomunikasi dengan ni lah kan, dengan pangkalan lah ni. Dengan pangkalan. Sila hantarkan maklumat. Ini tu tempat tinggal barang. Mana komunikasi? Telefon kot. Okay, ni pintu masuk untuk ke bahagian seterusnya. Kena tunduk Ada. Banyak barang kau. Okay, Man bawa Man. Rumah dia duduk Man. Ha? Ni kompas ni. Apa ni? Kau betul tak? Tengok dia punya arah dia. Utara, barat. Sebab dekat kapal selam ni dia tak nampak perjalanan dia. So dia akan berpandukan kompas ni. Bapak ini untuk apa bang? Dia tengok atas. Tengok kat atas kalau permukaan air tu. Nanti dia keluar macam teropong, dia tengok Senang. Tengok ada musuh ke. Ha? Ni. Sekarang ni kita kat dalam kapal selam kan. Nanti bila dia dah kapal tu dalam air, bila sampai kat permukaan tu dia akan keluarkan teropong dia, tengok sini. Bang, tapi kan macam ni bang, dia kan ke sana, lepas ke atas. Tapi ni nanti nampaklah kat sana je. Jadi teknik pembiasan cahaya. Dah ada cermin sini. Tengok sini dia pandang atas. macam Betul ada dekat cermin. gigi. Dan cahaya je kan. Teropong dia tak. Dia pegang tu, pegang dua-dua.
Hebatlah orang yang cipta ni. Yang masuk tu bang. Macam mana lah dia cipta bang? Orang dia Kan, tapi bocor kan. tapi dia kat tu dia pasang. Tabung. Tabung snorkel. Apa tu? Digunakan untuk mengambil udara pada Okey, ni bilik hitung sasaran torpedo. Digunakan untuk menghitung jarak torpedo ke titik sasaran. Inilah bilik dia. Ni bilik hitung ni. Toilet. Ni kamar mandi dek. Kamar mandi. Ni tinggi dia. Ni radar. okey, masuk. Kepala. Tempat tidur. Okey. Ni kitchen ni. Ni apa kak? Apa? Oh, ini betul-betul mencabar ni. Jom. Belakang pun ada torpedo. Burisan apa tu? Burisan ni belakang, bahagian belakang. Ni nampak ni torpedo. Ni torpedo bila dia masukkan ni tempat. Nanti bila dia aktif dia pusing ni. Tutup benda ni, tutup. Lepas tu pelancar di mana? Dengan harga tiket RM15,000 tu, anda bukan saja dapat tour di dalam kapal selam tu, tapi anda juga boleh menonton video dokumentari, video drama tentang sejarah kegemilangan sebatu zaman-zaman kapal selam ni beroperasi. Jam tayang dia setiap 1 jam sekali dan durasi tayangannya hanyalah 12 minit saja. Yang ni rasa macam terasa jeti kan, macam petang-petang atau malam kita nak naik yang cruise tu, mungkin kapal tu akan berhenti dekat jeti ni. Kalau malam-malam cantik lah ni, dia macam ada lampu sepanjang apa ni, sepanjang sungai. Macam dekat Melaka lah, Melaka River Cruise. Keberadaan kapal selam dilihat dari medan tugas dan sifat pengabdiannya yang khas di bawah permukaan air, dengan sendirinya memiliki ciri yang khas, baik teknologinya maupun dari kehidupan awaknya. Okey, selesai full tour monumen kapal selam. So sekarang ni kami nak jalan-jalan dalam Plaza Surabaya, nak cari barang-barang keperluan. Dekat Plaza Surabaya ni total keseluruhan ada 5 tingkat. Macam-macam ada dekat sini, mesti ada DIY pun ada. Nak cari makan pun senang dekat sini. So sekarang misi utama kami nak cari barang-barang keperluan kami untuk hari berikut ni. Super Indo. Sedap.
Roti. Nak masak? Dia cakap dia nak apa? Ikan apa? Ni ikan gurami. Kita kali siap Ikan apa kak? Ikan apa? Semua teh nama dia. Ni vanilla tea kan nak? Ha? Nah. Ni tambah lagi satu ni. Man ni man. Garam konsumsi produk. Bawang tunggal. Ni bawang putih dia comel-comel halus. Ni kunyit. Ni bawang merah. Jom. Sekian saja untuk perkongsian video kali ini. Jangan lupa like dan share. Terima kasih kerana subscribe dan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.